mempersembahkan drama raya. Hai, ini bukan cerita tentang Farah. Ini cerita tentang Kampung Hafiz. Sebuah kampung yang aman. Tiba-tiba je bulan Ramadan, semua nak jadi detektif. Ini penghulu kampung kami. Setiap tahun, mesti ingin mencari siapa yang tak puasa. Sebelahnya, Aiman, anak penghulu. Dan ini pula Tok Imam, Kampung Hafiz. Dan sebelahnya, Pok Jak. Macam tak sesuai pula jadi anak imam. Ini pula leader Yaya Empire. Kedua-duanya sama-sama berjuang untuk dapatkan top sale katanya. Tapi, korang tengoklah sendiri. Aduh. Ini pasangan Hafiz. Lawa kan? Tapi tak official lagi Kali ini kita kena tegas. Siapa yang tak keunggulan cinta dari sinar mata serabut aku. Siapa-siapa yang tak cinta, kita akan ambil tindakan ya. Siapa yang puasa lah? Puasa ni satu kewajipan. Betul. Saya sokong. Kita tak boleh buat main-main. Jom kita takak orang yang tak puasa tu. Betul. Jom kita takak. Dah bertahun jadi misteri orang tak puasa. Siapa agaknya? Saya rasa saya dah jumpa orang yang tak puasa. Weh Abi, mau sudut ngoyak sangat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Satu. Tu pananya. Rumah tu pian kiting kenal ke? Mana orang? Detektif cari orang tak puasa, tapi diri sendiri yang KO. Okey, terima kasih shopping. Akan bagi free kurma dalam ni. Wow. Oh iya ke? Ya, selamat berpuasa. Siap. Kurma je pun. Tak boleh jadi ni. Okey guys, so kita jual Putri Yaya Empire. Siapa beli dengan saya akan free nasi guys. So, cepat-cepat datang tau beli dengan kita. Okey guys, siapa-siapa yang datang Shopee dekat kedai Kak Nuri, Kak Nuri bagi free nasi Arab tau. Jemput Shopee, kita bagi nasi Arab secara percuma. Nasi Arab. Kakak, nasi Arab tu lauk air ke lauk daging? Saya nak 5 botol boleh? So, dapatlah 5 bungkus kan? Boleh. Perfume bang. Boleh boleh. Untuk abang semua boleh. Fokus kali ni hati sekarang. Boleh lah bang. Dapat beristeri 2. Ya Allah, anak aku. Tak ada apa lah. Dah lama usaha kita cari suspek, masih tak jumpa. Pandai dia sorok ini titik. Makanan dah lagi ada. Satu. Bukti yang terbesar pun dah jumpa. Sedihnya, mesti cerita ni dah nak habis kan?
Kamu didapati bersalah di bawah 3 seteruk 5 gauk di dalam kurungan terbuka kurungan tertutup. Akta kapung kamu dihalau tubik kapung ni. Sebenarnya siapa yang supply makanan dekat kamu semua ni? Nak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Man, Fiz tahu macam mana perasaan dibuang keluarga. Tapi esok raya, Man. Bukan macam tu. Aku cuma rasa aku seorang-seorang. Bapa aku Fiz. Bapa aku kahwin lain, Fiz. Sanggup dia buang aku, Fiz. Aku sorang-sorang tahu. Ada cukup lagu ni. Bapa aku kahwin. Puasa dan raya bukan sekadar menahan lapar atau meraih kemenangan. Ia tentang membersihkan hati, menebarkan maaf Hai, saya Mak Deni baru. dan melatih diri menjadi lebih indah. Korang. Raya juga. Tapi rasa macam tak sabar nak raya di rumah. Bahkan. Bapa aku kahwin. Hai, ini bukan cerita Farah. Terbelik. Dah bertahun yang apa dah? Ayah minta maaf. Aku tengok kamera buat apa? Akta kapung terpaksa. Kami dari Yaya Empire mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Saudara.